Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir ya. Untuk perkongsian kali ni nak cakap tentang gambar AI ya. Dia kata gambar AI ni dia tak ada soul lah. Itu pendapat masing-masing lah kan. Mungkin betul mungkin tidak kan. Tapi yelah, kalau ikutkan memang tak betul lah. Pasal dia bukan benda bernyawa kan. Kalau ikutkan gambar betul pun macam ni pun, dia bukannya ada soul pun, dia sekeping kertas kan yang ada gambar lah kan. Cuma image dalam ni adalah gambar sebenar yang dirakam oleh kamera sebenar lah. Berbanding dengan gambar-gambar AI tu. Contoh macam gambar saya rakan-rakan dia bergambar di studio di Negeri Sembilan ya, di Seremban lah, lepas majlis sukan Sukma di Seremban. Lama lah dulu, zaman filem dulu lah. So gambar ni bukan gambar janaan AI dan gambar betul. Dan sekarang ni dengan gambar janaan AI tu, kita boleh buat gambar macam-macam lah. Kita boleh buat gambar tu kita berada di luar negara, tempat yang kita tak pernah pergi pun kita boleh buat. Contoh lah, kita tak pernah pergi ke New Zealand ataupun Iceland ataupun ke Everest Base Camp kan. Kalau kita nak tunjuk gambar ataupun nak buat gambar seolah-olah kita berada di sana, boleh pun je benda tu kan. Cuma lah benda tu kita sendiri sajalah yang tahu benda tu betul ataupun tidak kan, ataupun orang yang pernah bersama kita saja yang tahu sama ada apa, betul ke kita pergi ke Iceland tu, betul ke kita pergi ke Everest Base Camp tu kan. Itu pula masing-masing lah kan. Itu bergantung kepada kejujuran masing-masing lah. Dan saya pun ada test juga AI ni kan. Dah lama dah, 2 tahun lepas pun dah pernah test lah, masa baru-baru apa ni, AI tentang gambar lah. AI ni sebenarnya benda apa, artificial intelligence ni dalam banyak bidang kan. Cuma untuk gambar ni dia popular lebih kurang 2 tahun lepas lah, dengan Midjourney hasilkan benda tu kan. Dan sekarang ni ada Gemini, ChatGPT pun dah boleh buat kan. Saya baru buat juga gambar tu, memang mudah lah. Dan untuk kerja kan, ada ianya kadang-kadang membantu juga. Contohlah yang baru-baru ni lah, yang tengah hangat diperkatakan tentang isu Palestin, flotilla sumut ke Gaza tu kan, sumut flotilla ke Gaza tu. Ramai rakan-rakan di Facebook ke Instagram guna AI untuk buat gambar poster, gambar diorang lah, infografik lah gambar diorang dengan gambar tu gambar dia, bukan dia pergi studio lah, bergambar dia bagi gambar pasport dalam ChatGPT ataupun Gemini. Lepas tu letak prompt memakai kefiah Palestin tu, ada bendera Palestin kan, jadilah gambar. Saya pun ada buat juga, ada saya share gambar-gambar ni kan, guna wajah saya sendiri. Tapi baju selendang ataupun shawl tu kita gunakan AI. Dan saya dah juga gunakan AI ni untuk buat cover majalah. Benda tu mudah sangat lah. Dan benda-benda macam tu kalau untuk santai, hiburan, untuk infografik kan, tak perlu pun kalau kita nak masuk ke studio kan. Boleh-boleh lah kan, bukan. Tapi kalau semata-mata gambar untuk pakai buang kan, orang kata disposable image kan, disposable picture kan, bukan untuk simpanan macam ni, kita nak print ke apa kan, hanya untuk social media saja kan. Rasanya baik kita jimatkan masa, kita prompt saja guna AI kan, lepas tu kita post di social media. Pasal gambar tu memang kebanyakan masa kita tak simpan gambar tu kan. Contohlah macam isu Palestin kan, walaupun dah berpuluh-puluh tahun kan, dia sekejap je. Ni mungkin ada yang dengar, mungkin marah lagi lah kan. Tapi benda ni kita takkan sembang benda tu setiap hari ataupun setiap minggu, setiap bulan, walaupun memang isu tu sentiasa ada kan. Nanti masuk isu lain, isu jenayah ke, isu artis ke apa benda kan, nanti isu pilihan raya kan, dia benda tu dia akan tenggelam sekejap. Benda tu tenggelam timbul kan. Bila ada isu tu orang akan guna balik benda-benda macam tu. Ni bukan benda yang kita nak simpan. Macam tu gambar-gambar kemenangan macam ni kan, yang gambar kenangan yang kita nak simpan ni. So gambar-gambar untuk infografik ke, macam bos-bos kita nak, mungkin ada dijemput oleh SNTV ke, dijemput untuk bagi talk sana sini kan, dan kita tak ada gambar dia yang terbaru kan. Kita ada 2 pilihan lah sekarang ni. Sama ada kita nak panggil bos kita tu bergambar di studio kita, make up cantik-cantik apa semua kan, kita ambil gambar, post di social media, habis pakai habis dah. Contoh nak cari selendang Palestin ke, nak cari baju bendera ataupun benda-benda tu kan, semua tu ambil masa lah kan. Ni bukanlah nak menolak kerja, tapi bukan saja masa kita, masa bos kita kan. Masa dia tu boleh digunakan untuk benda yang lebih penting lah, macam menghadiri meeting, mesyuarat kan, daripada menghabiskan setengah jam untuk bergambar di studio. Lepas tu contohlah dia dijemput untuk letak gambar di banner social media je kan, dia jemput bagi talk sana sini. Habis event tu, gambar tu pun dah tak pakai dah. Pasal benda tu pakai untuk sekali pakai je, dia bukan untuk disimpan sebagai kenangan ataupun rekod. Benda tu, benda paparan infografik tu lah kan. Berbanding macam gambar-gambar kenangan yang lain tu lah kan.
Tapi kalau bos kita nak bergambar di studio juga boleh, tak ada masalah pun kan. Dia contoh lah. Dan sama juga macam kita kan. Contoh lah kita nak menyatakan solidariti kepada Palestin ataupun apa-apa isu sajalah tentang keamanan dunia ke apa benda kan. Rasanya berapa ramai je yang sanggup bayar duit pergi studio bergambar situ, ambil, lepas tu post di sosial media kan. Benda tu dah makan masa. Tu dah tentu makan modal kan. Nak bergambar di studio tu memang kena perlu bayaran lah. Ni studio luar lah, bukannya yang kita nak ambil gambar sendiri kan. Kalau sekarang ni guna sosial media mudah benda tu. Jadi kita tengok kegunaan dan baru-baru ni siapa yang alert lah kan. Kalau kita tengok sambutan Hari Kebangsaan baru-baru ni yang di Putrajaya tu kan, banner ataupun banting gambar tu 3 orang budak tu menggunakan AI saja. Kalau dulu nak ambil gambar untuk paparan billboard ataupun kempen Hari Kebangsaan ke apa kan, kalau dulu-dulu tu mungkin dia pakai lukisan kan, zaman filem dulu semua kan. Kita kena cari talent, ambil gambar, kadang-kadang pergi banyak tempat satu, kadang-kadang luar daripada Putrajaya kan. Kita kena pergi Sabah, Sarawak, Perlis ke Kedah, Johor, nak cari gambar, nak cari talent, ambil gambar, lepas tu kita combinekan dalam satu gambar. Dia dah makan masa kan, makan modal kan. Lepas tu pakai habis macam tu kan. Dan sekarang ni dia pakai AI saja, generate image, tengok sesuai, pakai saja. Pasal gambar tu pakai di disposable image lah, walaupun gambar tu akan jadi rujukan akan datang, tapi benda tu dan watak-watak dalam tu dia tak ada macam mana nak cakap, dia tak ada cerita untuk diceritakan pasal macam betul lah orang kata dia tak ada roh kan, tak ada roh ataupun tak ada soul kan. Budak-budak tu dia tak ada, mak bapak dia pun semua tak ada lah, pasal dia generate by image kan. Lain lah kalau budak tu dia pernah menang award mana-mana kan, pernah menang anugerah peringkat dunia kan, itu mungkin gambar tu strong kan. Tapi gambar hanya untuk hiasannya tak ada masalah pun benda tu. Dan mungkin kita boleh gunakan tenaga kerja jurufoto untuk ambil gambar yang mendokumentasikan manusia sebenar, kisah-kisah manusia yang mungkin adat budaya yang hampir-hampir nak pupus ni kan. Benda-benda tu yang mungkin AI pun tak boleh nak buat benda tu pasal dia punya source ataupun sumber gambar tu di internet tak banyak. Jadi benda-benda tu kita rakam, benda-benda sebenar kan, manusia-manusia yang contoh macam di Sarawak ada yang masih lagi ada beberapa orang yang memakai bukan memakai lah, telinga panjang tu kan, ada gelang di leher tu kan, tak ramai. Benda-benda tu mungkin kita boleh dokumentasikan, benda-benda yang rare lah yang mungkin akan pupus lah. Ni pandangan saya lah, sebab dia setuju atau tak setuju tu belakang kira lah. Dan bagi saya gambar-gambar AI ni ikut keperluan lah. Ada setengah tu kita boleh gunakan untuk infografi, kita boleh juga gunakan untuk macam orang-orang yang fotografer yang suka buat salon foto kan, konsepsual kan. Kita boleh promptkan AI tu, imagine apa benda yang kita nak buat kan. Kita nak buat gambar suasana kampung ke, suasana orang menjala ikan ke, dan bagaimana cara orang dulu berniaga kan. Bila ada hasil tu, kita gunakan orang sebenar, kita buat konsepsual kan. Ataupun gambar-gambar macam salon lah, walaupun saya tak minat benda tu kan, tapi dia boleh gunakan AI ni untuk membantu, memudah cara kita bekerja ataupun bagi idea kepada klien kita lah. Kadang-kadang klien kita tak nak gunakan gambar AI, tapi kita boleh tunjukkan gambar AI kepada klien kita. Okay, macam ni, you nak macam ni. Nanti kita akan hasilkan gambar sebenar dengan manusia sebenar, dengan talent sebenar. So ikut masing-masing lah benda ni kan. Kita ni bukannya polis fotografi yang nak menentukan hal itu juga masing-masing kan. Ini pandangan saya. Tuan-tuan yang dengar pun mungkin ada pandangan masing-masing kan. Ikutlah. Macam ni kan, gambar kenangan dengan kawan saya ni kan. Rasanya dah hampir 20 tahun, lebih 20 tahun saya simpan gambar ni. Dan benda ni akan orang kata bukan meninggalkan kenangan tu, dah tentulah akan mengembalikan kenangan balik. Sebab tu kita bergambar di studio dia apa semua kan. Ada cerita di sebalik gambar ni. Berbanding dengan kalau gambar janaan AI tu, dia tak ada apa cerita sangat pun pasal benda tu dibuat melalui komputer kan. Pengalaman kita menulis prompt sajalah. Tapi macam ni adalah kenangan kita kan. Macam mana lepas habis kita syuting Sukan Sukma tu, kita pergi studio, set up backdrop apa semua tu kan. Dan studio ni pun dah tak ada dah pindah ke tempat lain dah. Okay lah, kalau ada masa, ada benda yang nak kongsi di ruang komen tu, silakanlah. Okay, sampai jumpa lagi.